Venezuela mempunyai simpanan minyak yang sangat besar. Namun begitu, kedai-kedai biasa telah beroperasi secara terputus-putus selama bertahun-tahun lamanya. Orang ramai sering beratur panjang. Mereka menunggu tepung, beras, gula dan juga tisu tandas. Ini berlaku kerana import berkurangan banyak dan pengeluaran tempatan merosot tajam. Harga yang ditetapkan oleh kerajaan dikekalkan rendah secara buatan. Ini menyebabkan barangan cepat lesap dari rak. Ia kemudian dialihkan dan dijual semula melalui pelbagai orang tengah. Kehidupan di ibu kota, Caracas, sedikit lebih mudah diurus berbanding di wilayah. Namun begitu, penduduk di sana pun belajar menyimpan stok lebih awal. Mereka juga bertukar barangan antara satu sama lain apabila ada peluang. Pasaran swasta memang sedikit melegakan. Ia sebahagiannya menangani kekurangan yang teruk. Namun, ini sentiasa pada harga yang jauh lebih tinggi. Industri minyak memberi Venezuela pendapatan utama. Namun, wang ekspor lama tidak disalurkan untuk memodernkan kilang, paip dan grid elektrik. Syarikat minyak berhutang banyak. Ia juga kehilangan pakar, sebahagian mereka telah berpindah. Peralatan usang sering rosak, pengeluaran minyak merosot dan pemprosesan terganggu. Pendapatan tidak cukup untuk mengimport makanan dan ubat-ubatan. Pemihutang pula menuntut pembayaran balik. Ekonomi semakin bergantung pada nilai dolar dan harga minyak dunia. Defisit belanjawan ditampung dengan mencetak wang. Ini pula mendorong kenaikan harga. Menjelang akhir 2010-an, inflasi di Venezuela mencapai paras yang sangat tinggi. Pada 2018, kadar inflasi tahunan dianggarkan mencecah 1,000,000%. Ini menyebabkan harga barang berubah dalam beberapa minggu atau hari. Wang tunai juga kehilangan nilai. Pihak berkuasa beberapa kali membuang SIFA daripada mata wang bova dan memperkenalkan wang kertas baharu. Namun, ia tidak menghentikan kenaikan harga. Rakyat beralih kepada pembayaran dalam dolar AS dan pindahan tanpa tunai. Bolivar tunai pula kekal untuk pengangkutan dan bayaran kecil. Gaji tidak dapat mengimbangi kenaikan harga dan pendapatan sebenar menurun. Venezuela, negara minyak, biasa dengan petrol hampir percuma. Tetapi segalanya berubah bila berlaku kekurangan bahan api. Apabila penapisan terganggu, stesen minyak terpaksa tutup. Barisan menunggu pula mengambil masa berjam-jam lamanya. Di beberapa wilayah, pemandu membayar lebih mahal untuk seliter petrol, lebih mahal dari sebuku roti. Petrol terpaksa diperoleh melalui kenalan atau pasaran gelap. Ini menjejaskan teksi, penghantaran makanan, ubat-ubatan dan pertanian. Pertanian perlukan bahan api untuk jentera dan pengangkutan. Pemandu merancang perjalanan mengikut hari bekalan. Pengangkutan awam pula sering memendekkan laluan. Pendapatan Venezuela menurun dan kegagalan bekalan menyebabkan kekurangan zat makanan di kawasan miskin. Kerajaan melancarkan pakej makanan di bawah program CLAP. CLAP ialah singkatan Sepanyol untuk Sistem Bantuan Kerajaan. Melaluinya, struktur tempatan mengagihkan bijirin, minyak dan makanan tin secara berkala. Pakej tersebut tidak selalu tiba tepat waktu. Ia juga tidak mencukupi untuk semua orang. Kualiti dan khasiatnya sering dikritik. Banyak keluarga bertahan hidup dengan diet yang lebih ringkas. Kanak-kanak pula kehilangan berat badan. Penderma dan diaspora menghantar bantuan bungkusan. Namun, ia tidak mencukupi untuk seluruh negara. Jutaan warga Venezuela berhijrah ke negara jiran dan lebih jauh, lalu mula mengirim wang pulang. Kiriman wang ini menjadi sokongan penting bagi keluarga, membantu membayar makanan, ubat dan sewa. Penerima mengeluarkan dolar atau menukarnya kepada mata wang tempatan untuk membeli barang keperluan di pasar dan kedai persendirian. Bagi banyak keluarga, kiriman wang ini lebih stabil daripada pekerjaan tempatan. Namun, komisen, kadar pertukaran dan gangguan akses bank kadangkala mengurangkan nilai sokongan itu. Di tempat dolar tunai diterima, transaksi berjalan lebih cepat dan lebih selamat. Jutaan orang meninggalkan Venezuela. Mereka berjalan kaki merentasi sempadan. Ramai menaiki bas ke negara jiran. Mereka mencari apa jua pekerjaan. Kawasan kejiranan dengan kafe dan barangan Venezuela muncul. Ini berlaku di bandar besar negara jiran. Bukan hanya pekerja biasa yang pergi. Doktor, jurutera, guru turut berhijrah. Akibat kehilangan pakar, hospital dan sekolah di sana makin teruk. Yang tinggal bergantung pada bantuan saudara di luar. Atau mereka menabung untuk berpindah sendiri. Sering ada barisan panjang di pusat pemeriksaan. Kadangkala, kem sementara didirikan. Hospital awam Venezuela menghadapi kekurangan ubat-ubatan, bekalan dan pakar. Ubat tahan sakit, antibiotik dan kit ujian tidak selalu ada. Peralatan pula tidak berfungsi tanpa alat ganti atau penyelenggaraan. Bekalan elektrik terputus dan penjana sering tiada bahan api. Ramai doktor berhijrah menyebabkan barisan menunggu semakin panjang. Klinik swasta beroperasi lebih baik namun tidak mampu dimiliki kebanyakan orang.
Pesakit kronik bergantung kepada diaspora dan bantuan kemanusiaan. Kadar kematian semakin buruk, terutamanya bagi kanak-kanak dan warga emas. Pembedahan berjadual sering ditangguhkan. Guru-guru di Venezuela dibayar sangat rendah. Ini menyebabkan ramai guru berhenti kerja. Ada juga yang terpaksa mencari kerja sampingan. Kehadiran mereka ke sekolah menjadi tidak teratur. Buku teks dan kertas menjadi barang langka. Komputer dan akses internet pula sering terganggu. Kanak-kanak sering ponteng kelas. Ini kerana tiada pengangkutan disediakan. Keluarga mereka tidak mampu bayar makanan atau pakaian seragam. Di beberapa kawasan, waktu belajar di sekolah dipendekkan. Pelajar universiti ramai berpindah ke negara lain. Makmal sains pula menjadi kosong. Sistem pendidikan wujud secara formal sahaja. Namun, kualitinya merosot dengan ketara. Malah, kurikulum sering dilaksanakan sebahagian sahaja. Kekurangan bekalan dan kawalan harga mewujudkan pasaran gelap di Venezuela. Di pasaran gelap, petrol, ubat, makanan import dan perkakas rumah boleh dibeli. Namun, ia lebih mahal dan tanpa jaminan. Sesetengah barangan diseludup masuk melalui negara jiran. Orang ramai berhubung melalui aplikasi pesanan dan bertemu di halaman atau tempat letak kereta. Kedai persendirian beroperasi dengan harga sendiri, sering meminta bayaran dalam dolar. Ekonomi gelap menutup jurang kekurangan tetapi menaikkan harga. Ia juga meluaskan jurang antara mereka yang ada akses kepada mata wang asing dan yang lain. Kawalan kualiti dan keselamatan adalah lemah. Sekatan Amerika Syarikat terhadap syarikat minyak negara Venezuela meningkat pada tahun 2019. Ia menghadkan ekspor serta urusan pembayaran. Ini mengurangkan pendapatan mata wang asing. Ia juga menyukarkan pembaikan peralatan penting. Pada waktu tertentu, syarat-syarat ini dilonggarkan untuk beberapa transaksi. Namun kemudian, ia diperketat semula. Pengeluaran minyak kekal di bawah 1 juta tong sehari. Industri ini tidak dapat pulih tanpa pelaburan, teknologi dan tenaga kerja mahir. Akses kepada pencair dan bekalan elektrik yang stabil kekal menjadi masalah utama. Venezuela pernah mengumumkan pelancaran kripto wangnya sendiri, Petro. Kripto ini dikaitkan dengan harga minyak bertujuan untuk pembayaran negara. Namun, pada praktiknya, warga lebih sering menggunakan dolar Amerika. Mereka juga memilih token stabil yang lebih dipercayai. Oleh itu, Petro gagal menjadi alat pembayaran yang meluas. Ia tidak meraih penerimaan umum. Aktiviti pelombongan, mining, kripto pula kadang dibenarkan. Ada masanya ia turut dibatasi. Ini disebabkan beban pada rangkaian elektrik negara. Selain itu, ia juga bagi memerangi isu penipuan. Bagi kebanyakan orang, pindahan wang dari keluarga terbukti paling andal. Dolar tunai turut menjadi pilihan selamat. Eksperimen dengan skema digital ini tidak mengubah gambaran sebenar. Defisit dan pendapatan rendah kekal. Krisis panjang meningkatkan jenayah jalanan di Venezuela dan meluaskan zon kumpulan jenayah. Di beberapa kawasan, polis hilang kawalan pada waktu malam dan penduduk cuba tidak keluar. Rompakan, peras ugut dan penyeludupan bahan api menjadi masalah biasa. Pada masa yang sama, bandar-bandar mengalami gangguan bekalan elektrik yang lama dan penurunan voltan yang mendadak. Ini menyebabkan pengangkutan terhenti, kedai-kedai ditutup dan makanan dalam peti sejuk rosak. Gangguan bekalan elektrik nasional pada tahun 2019 menunjukkan kelemahan sistem tenaga dan kebergantungan pada peralatan lama. Apabila minyak kurang menjana wang Venezuela, pelombongan emas meningkat di hutan selatan, selalunya tanpa lesen dan kawalan. Pelombong, pembeli dan kumpulan jenayah tertarik ke kawasan ini. Penggunaan raksa membahayakan sungai dan kesihatan penduduk tempatan. Pendapatan dari pelombongan ini jarang masuk bajet, sebaliknya menyuburkan perdagangan gelap dan rasuah. Ahli ekologi dan aktivis hak asasi manusia merekodkan kemusnahan hutan serta konflik tanah. Serbuan berkala tidak banyak mengubah keadaan kerana tiada kawalan telus yang stabil. Masa depan Venezuela bergantung pada 3 perkara. Adakah mereka akan bersetuju dengan peraturan adil di negara itu? Mampukah mereka menarik pelaburan minyak? Dapatkah perkhidmatan asas dipulihkan, elektrik, air, pengangkutan dan perubatan? Tanpa pelaburan dan akses teknologi, pertumbuhan akan terhad. Gangguan elektrik dan bekalan pencair kekal sebagai risiko. Jika ada reformasi sebenar dan perlindungan harta, ekonomi akan pulih perlahan. Sebahagian yang berhijrah akan kembali. Jika tiada, penghijrahan akan berterusan. Jika anda rasa ini menarik, sila langgan agar tidak terlepas episod baru. Kami sentiasa ringkas dan tepat.